Tazkirah 013, Sedekah di bulan Ramadan, pahala berganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perasaan anda jika hanya dengan RM1 yang disedekahkan, Allah membalasnya dengan ribuan kali ganda? Rasulullah bersabda, yang bermaksud, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Malah, dalam hadis lain baginda menyatakan bahawa sedekah tidak akan mengurangkan harta, sebaliknya menambah keberkatan dan kekayaan. Ramadan adalah bulan terbaik untuk bersedekah kerana setiap pemberian, walau sekecil manapun, akan dilipat gandakan pahalanya. Jom kita bertindak sekarang. Jadikan sedekah sebagai amalan harian sepanjang Ramadan. Bantu mereka yang memerlukan walaupun hanya dengan makanan untuk berbuka. Gunakan platform online untuk menyumbang kepada badan kebajikan. Ramadan Karim. Wassalamualaikum.